Okey, Assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Abang Edi, di channel yang baru iaitu Kuala Lumpur Infomedia. Okey, untuk tinjauan kita kali ini masih lagi di Selayang tetapi di kawasan Kuala Lumpur. Pada video sebelum ini kita di Pasar Borong Kuala Lumpur. Kalau ikutkan kita daripada jalan kita lalu ni, Pasar Borong Kuala Lumpur di sebelah kiri Jadi kita akan tinjau ke sebelahnya pula, sebelah kanan iaitu Pasar Harian Selayang Jadi bukan di betul-betul bangunan Pasar Harian Selayang tu, kita tinjau di sebelah Seri Ternak bangunan di sebelah sana Jadi di situ juga suatu masa dulu adalah pasar harian, tetapi telah dibina bangunan baru yang lebih besar dan lebih bagus, iaitu di Pasar Harian Kuala Lumpur Okey, kita tengok video yang kita paparkan pada kali ini. Pihak di BKL sedang menjalankan operasi, saya kira ini di waktu pagi hari di waktu pagi hari, lebih kurang mungkin dalam pukul 4-5 pagi di lokasi ini. Jadi kita tengok pihak di BKL datang untuk buat operasi, memberi maklumat taklimat dan kesalahan yang telah mereka lakukan di lokasi ini. Dan kebanyakan peniaga di lokasi ini adalah warga asing, terutamanya Rohingya dan Myanmar Jadi barangan mereka ini telah pun dirampas oleh pihak DBKL kerana telah melanggar syarat-syarat premis perniagaan daripada pihak DBKL. Jadi inilah yang biasa kita lihat di lokasi ini Jadi masalah ini seperti biasalah kita tengok masalah ini sebenarnya susah nak selesai. Tapi tak apalah, hari ini abang nak tinjau ke lokasi ini dan kita nak tengok keadaannya masih sama seperti biasa ataupun ada sedikit perubahan Okey, dengan itu tanpa melengahkan masa dan waktu, mari kita sama-sama tinjau di lokasi ini di waktu pagi Abang sampai di sini lebih kurang pukul 7 lebih. Okey, jom kita tengok di lokasi sebelah Pasar Raya Seri Ternak ini. Okey, setelah tinjauan kita hari ini, kita dapati masih lagi ramai penjajah berniaga di kaki lima yang berjalan di parking kereta dan juga di lokasi-lokasi yang boleh mereka parking dan untuk membuka gerai mereka Jadi kita rasa operasi pihak DBKL setiap pagi hari dan sebagainya itu tidak mendatangkan kesan yang cukup baik untuk mereka patuhi ataupun akur dengan undang-undang
pihak berkuasa tempatan. Kerana pada pendapat saya, mereka warga asing, jadi tiada keperluan untuk mereka akur dengan undang-undang Malaysia. Jadi kita akan membuat satu lagi pusingan di lokasi ini dan kita akan berakhir di Seri Ternak. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye-bye.